Pelaksanaan sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST tinggal 2 bulan sahaja lagi. Namun semakin hampir ia dilaksanakan, semakin banyak pula persoalan baru yang timbul dan mengelirukan orang ramai. Ini termasuk soal halal haram GST terhadap umat Islam. Sejauh mana kebenaran tanggapan itu? Ikuti laporan wartawan kami, Izzati Rizan. Isu halal atau haram ini timbul apabila ada segelintir individu yang berpendapat bahawa orang Islam telah dikenakan zakat dan tidak perlu dikenakan atau dibebankan dengan GST. Okey, pendapat saya berkenaan dengan cukai GST, apa yang saya pelajari, bagi saya haram lah sebab umat Islam dikenakan cukai. Jadi cukai kita dikenakan zakat. Zakat kita bayar dan bila GST dilaksanakan, setiap barang yang kita beli kita kena cukai. Jadi kita terpaksa bayar 2 kali. Zakat dibayar, barang cukai pun dibayar. Rasa macam satu penindasan lah bagi saya itu. Cukai dikenakan kepada yang bukan Islam saya. Untuk Islam memang dikenakan zakat. Zakat kalau pada hari ini saya rasa kalau dilaksanakan zakat sepenuhnya pun rasa dah lebih daripada cukup sebenarnya. Pada pendapat saya GST itu tak haram sebab dari zaman Rasulullah lagi dah ada GST tu nama lain untuk cukai je. Kan tiada unsur paksaan. Kalau kata GST pun bukan semua benda yang kena, ada benda yang kena, ada yang tak kena kan. Dan dia tak memudaratkan, tak mengganggu akidah kita. So untuk saya GST tu tak haram dari segi agama. GST ni dia ada kebaikan keburukan dia lah. So kita tak pastilah kalau kita dari segi macam zaman kalau kita nak kaitkan zaman Rasulullah dulu, cukai tu dikenakan untuk orang-orang yang berpendapatan tinggi lah. Maksudnya orang yang miskin ni, yang sederhana, dia tak inilah. Sebab tu zakat tu membantu dia orang. Kita punya gaji still pada tahap yang minimum. Sepatutnya kalau kita nak naikkan GST tu, gaji kita kena naikkan lah. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, orang akan pertikaikan kenapa Malaysia tak jalankan kan. Negara-negara buat. Cuba tengok dari segi per kapita dia orang punya, dari segi penduduk dia orang. Macam pendidikan percuma dia orang bagi. So dari segi bonus, kalau dia orang nak belajar pun percuma. Kita kat sini kita terpaksa bayar. Ekoran pelbagai pandangan ini, Berita ABN mendapatkan reaksi dan penjelasan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Sekretariat Ulama Muda UMNO Dr. Fathul Bari Mat Jahaya berhubung isu ini. Beliau menjelaskan pada zaman Rasulullah, sumber ekonomi orang Islam adalah daripada berteraskan kutipan zakat. Namun ketika zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, apabila berlaku tabung perbendaharaan negara itu tidak mencukupi untuk pembangunan negara Islam ketika itu, maka sumber ekonomi cukai diperkenalkan oleh Saidina Umar. Daripada perbuatan Umar itulah berlaku perbincangan di kalangan ilmu Islam. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Yang mana kalau kita lihat secara majoritinya, ada 2 kecenderungan. Satu mengatakan bahawasanya pungutan cukai haram secara mutlak. Haram, tak boleh. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Okay. Iaitu tidak akan masuk syurga pemungut cukai. Tapi ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua kata harus tetapi bersyarat. Okay. Harus tetapi bersyarat. Yang mana syaratnya apabila tabung perbendaharaan negara itu sumber utamanya zakat tidak mencukupi. Sehingga kita perlukan sumber-sumber yang lain untuk memastikan pembangunan negara berjalan dengan baik dan lancar. Maka harus bersyarat. Menurut Dr. Fathul Bari, masyarakat tidak seharusnya membuat perbandingan dari sudut sumber ekonomi pada zaman Rasulullah, zaman pemerintahan Saidina Umar dan pada masa kini. Beliau berkata sumber utama ekonomi negara kini bukan berdasarkan zakat semata-mata, tetapi turut berdasarkan kutipan cukai. Maknanya kita memudaratkan kepentingan khusus, yakni kepentingan individu demi untuk kepentingan umum. Di dalam Islam kaedah itu diharuskan. Maknanya kita mungkin rasa seseorang tu dia rasa susah, individu susahnya aku nak kena bayar banyak ni. Tapi untuk kepentingan umum, jalan raya, untuk infra-infra yang lain, hospital dan sebagainya, keselamatan negara dan sebagainya, yang tu diharuskan. Beliau turut melahirkan rasa hairan kenapa isu ini dibangkitkan sedangkan sebelum pelaksanaan GST telah ada pelbagai cukai dilaksanakan kerajaan sebelum ini. Yang peliknya bukan tak ada cukai sebelum ni, ada SST. Kenapa tidak ada orang bunyi pun? Okay, tak selalu bercakap tentang isu tersebut. Okay, kemudian di negeri-negeri tertentu ada je cukai pintu, ada je cukai sana, ada je cukai sini. Kenapa pelaksanaan cukai di negeri-negeri tersebut yang mengatakan bahawasanya kami sebuah kerajaan Islam, negeri kami nak melaksanakan Islam dan sebagainya,
tak pun disebut tentang pengharaman cukai-cukai ni. Dalam pada itu, beliau turut membuat teguran kepada kerajaan yang sering membelakangkan ahli agama sebelum melaksanakan sesuatu dasar. Langkah itu penting bagi mengelakkan situasi sudah terhantuk baru tergadah. Antara tanggungjawab terhadap agama dan negara, perbandingan di antara cukai dan zakat tidak harus dipersoalkan masyarakat. Rakyat juga diminta untuk tidak terkeliru mengenai isu ini. Mungkin dengan adanya forum-forum agama yang dijalankan oleh pihak kerajaan mampu mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Dengan itu, saya Yati Rizan untuk Berita ABN.